Saudara-saudara yang dikasihi Allah, setiap kali kita memandang langit yang terbentang luas, bumi yang terhampar indah, serta manusia yang berbeza rupa, berbeza bahasa dan berbeza budaya, ia seharusnya mengingatkan kita kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kepelbagaian yang wujud di sekeliling kita. Dalam surah Ar-Rum ayat 22, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ. Yang bermaksud, dan di antara tanda-tanda kebesaran kekuasaannya ialah penciptaan langit dan bumi, serta perbezaan bahasa dan warna kulitmu. Sesungguhnya, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berilmu. Saudara-saudara rahimakumullah, perhatikan bagaimana dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala meletakkan kepelbagaian manusia seiring dengan penciptaan langit dan bumi sebagai tanda kebesarannya. Ini menunjukkan bahawa perbezaan bangsa, bahasa dan budaya bukanlah sesuatu yang perlu dipandang dengan rasa curiga atau dijadikan sebab untuk bertelagah lalu berpecah. Sebaliknya, ia adalah sunnatullah yang mengajak kita mengenali kebesaran Sang Pencipta. Bagi seorang mukmin, menghargai kepelbagaian lahir daripada keimanan kepada Allah. Apabila kita melihat setiap manusia sebagai ciptaan Allah yang mempunyai kehormatan dan kemuliaan, kita akan lebih berhati-hati dalam percakapan, lebih adil dalam penilaian, serta lebih menghormati dalam pergaulan. Sidang Jumaat rahimakumullah, Islam bukan sekadar mengajak kita menerima hakikat bahawa manusia diciptakan dengan pelbagai latar belakang. Islam juga membimbing kita mengurus kepelbagaian itu dengan nilai-nilai yang membangun. Al-Quran mengingatkan bahawa kemuliaan seseorang bukan terletak pada keturunan dan atau bangsanya semata-mata, tetapi pada ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejarah tamadun Islam pula banyak memberikan panduan dalam perkara ini. Bermula daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering memanfaatkan kelebihan dan kepakaran para sahabat dalam pelbagai bidang, walaupun ada antara mereka yang datang daripada latar belakang yang berbeza. Pada zaman pemerintahan Abbasiyah, kota Baghdad muncul sebagai pusat kecemerlangan ilmu dan kesarjanaan Islam yang terulung. Para ulama dan ilmuwan daripada pelbagai latar belakang bekerjasama mengkaji, menterjemah dan mengembangkan ilmu dalam pelbagai bidang, termasuk falsafah, matematik, perubatan, astronomi. Hasil usaha ini lahirlah pelbagai penemuan dan karya yang terasa manfaatnya hingga ke hari ini. Sudah tentu, kecemerlangan itu tidak lahir hanya kerana faktor wujudnya kepelbagaian semata-mata. Namun ia lahir apabila kepelbagaian itu dipandu oleh nilai-nilai yang dijunjung agama, seperti memartabatkan ilmu, seperti sikap amanah, serta keinginan untuk membawa manfaat kepada masyarakat. Ini satu pengajaran penting buat kita. Kepelbagaian akan menjadi rahmat hanya apabila manusia memilih untuk bekerja sama dalam perkara yang membawa kepada kebajikan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di sini khutbah mengusulkan dua langkah untuk menterjemah kepelbagaian yang kita sama-sama rasakan hari ini.
kepada kecemerlangan yang dapat dikecapi bersama di kemudian hari. Pertama, melihat kepelbagaian sebagai peluang untuk terus maju ke hadapan. Setiap individu adalah sebahagian daripada anggota masyarakat di sekelilingnya. Dan setiap individu mempunyai kepakaran, pengalaman dan kemampuan yang berbeza. Ada yang mendidik, ada yang merawat, ada yang berniaga, ada yang menjadi pakar teknikal. Ada juga yang ingin menimba dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Kepelbagaian ini merupakan nikmat Allah yang harus disalurkan waktu masa dahulu. Yang kedua, sebarkan rahmat dengan menjalin kerjasama. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rahmat kepada seluruh alam? Maka setiap muslim juga perlu berusaha menjadi pembawa rahmat kepada orang di sekelilingnya. Rahmat itu terserlah melalui kejujuran dalam pekerjaan, kesungguhan menuntut ilmu, berlaku adil dalam berurusan sesama insan, serta kesediaan bekerja sama dalam perkara yang membawa manfaat kepada semua. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, mari tingkatkan azam kita agar setiap usaha kita untuk membina hubungan yang baik, menyumbang kepada masyarakat, berikhtiar untuk mencapai kecemerlangan dalam bidang yang diceburi, menjadi sebahagian daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita hikmah dalam mengurus kepelbagaian, melapangkan hati kita untuk saling menghormati serta menjadikan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang sentiasa membawa manfaat kepada semua. Amin ya rabbal alamin.